Sekarang aku tengok ramai yang share video travel ke China. Mesti ada antara korang pun tengah plan nak pergi ke sana kan? Jadi aku nak share dekat korang satu benda penting yang korang kena tahu sebelum korang nak pergi China. Dekat China banyak tempat sebenarnya tak terima kad untuk pembayaran. Kalau korang nak shopping ataupun makan, kebanyakan kedai dekat sana korang boleh buat pembayaran dengan menggunakan cash ataupun QR je. Masalahnya kalau travel tak best nak bawa cash banyak-banyak. Kena berhati-hati dengan pickpocket. Lepas tu kena kira bajet cukup tak sampai habis trip ni. Memang boleh buat pening kepala. Tapi sekarang ada cara senang. Korang boleh guna je apps yang kita selalu guna dekat Malaysia, iaitu TNG e-wallet. Tak payah pening dah, just top up. Lepas tu korang tukar ke mainland China dan korang boleh terus scan and pay. Masa dekat sana korang just tanya ada Alipay QR tak? Kalau ada memang boleh guna terus. Bukan tu je, korang juga boleh beli railway ticket dekat TNG e-wallet. Jadi travel korang akan jadi lebih mudah. Yang bestnya TNG e-wallet ni dia tak ada hidden fee dan dia ikut rate semasa. So kita tahu actually berapa kita bayar. Kadang-kadang siap ada voucher lagi, boleh jimat sikit. So macam biasa korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.